Okay, Assalamualaikum, selamat datang. Selamat Ramadan yang ke-12 hari ni. Kita sedang berada di KL. Kita nak pergi ke satu majlis edar bubur lambuk lah. Tapi yang organize ni geng-geng basikal lipat kita. Jom kita pergi ke depan. Salam Iftar Ramadan. Hello. Weh, long time no see lah. Ni pun dah lupa cara nak ayuh. Tahu, faham. Dari Seremban guys. Dari Seremban datang. Bawa sekal je. Tu. Ubat. Ajun. Hari tu saya kayuh dengan Ajun. Baru je kayuh, member kata langgar motor di belakang. Tengok. Aduh. Naya mah kena langgar motor di belakang. Tergolek member. Dapat 300. Assalamualaikum. Datang semata-mata bubur lambung. Alamak. Semata-mata bubur lambung. Dari Ipoh Dari Ipoh. Kedai kopi dulu. Ipoh Mali Talak Sombong. Ipoh Mali Talak Sombong. Vito. Lama tak jumpa kau. Itulah, petang ni kita ada pengedaran bubur lambuk. Hari ni dia orang kuat untuk event hari ni, petang ni. Abang JJ jemput saya datang. Join sekali. Tapi itulah, tak ada Brompton. Kita open sebenarnya kat semua basikal boleh. So kita hari ni kita minta Abang JJ bawa sebiji basikal lah untuk saya kayuh kejap lagi. Boleh, 2 biji pun boleh. 2 biji boleh. Okey, hari ni kita ada kayuhan edaran bubur lambuk Suria X Brompton MY dan juga disokong oleh KBL dan juga Loko. Dan sepeda dengan Ramadan Al-Mubarak, kita akan agi-agikan bubur lambuk di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama JKKN. Dan pastinya hari ini ada 200 bubur lambuk kita akan agihkan di sekitar dataran Kuala Lumpur. Kita akan dari dataran kita akan ke bangunan Mara. Kita akan pusing balik ikut Jalan Tunku Abdul Rahman dan kembali ke sinilah. Kita akan agih-agihkan bubur lambuk yang ada. Okey, sebenarnya kayuhan hari ni kita bukan saja kepada Brompton tetapi kepada apa-apa jenis basikal pun kita tak ada select, kita open. Siapa-siapa boleh join. Ni Betul itu. Ada lagi ini ni. FN Horn pun boleh. Boleh je, tak ada select. Suria X Brompton MY. Okay, kita ada DJ Lin dekat event ni. So DJ Lin pun sekali akan bagi edar bubur lambuk. Ya, betul. Hai, Assalamualaikum semua. Saya DJ Lin, Suria Cinta Suria FM. Di kesempatan ini DJ nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat Hari Raya Aidilfitri Maafzal dan Batin buat semua geng-geng basikal lipat. Berbasikal juga, tapi kesihatan kena jaga dan jaga diri juga, okey? So kita raikan Lebaran yang mulia 2026. Selamat Hari Raya untuk semua. Dan pastinya Suria FM, radio nombor 1. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk geng-geng basikal lipat. Tapi itulah dah tak ada lah So Cinta lah. Ada So Cinta yelah, ni satu weekend Ahad. satu Ahad je kan. Itulah. Kita letak dia biar eksklusif sikit lah. Okay, kita ada King Oyen petang ni. So King Oyen berpuasa ke hari ni? Sahur wajib, buka wajib, puasa belum tentu lagi. So sekarang pukul 5.30. Cuaca pun cantik petang ni. Tadi panas kan dah redup. So ni dia, masing-masing tengah sibuk takkan bubur tu basikal masing-masing. Satu basikal, 2 plastik. Bubur lambuk terbaik. Terbaik punya. Jangan risau. Pendekar kita. Okay, Daddy Oyen nombor 2 tapi bukan untuk Daddy Oyen, untuk orang ramai dan lagi tunggu di Jalan Tunku Abdul Rahman. Bang, beg banyak kat rumah tak bawa. Tengok fashion. Inilah manfaat beg-beg besar. Kalau beg besar macam tu. Lagi satu tengok. Lagi 2 ni. Boleh tambah lagi. Ini kelebihannya. Lagi. Beg besar-besar macam ni di bulan puasa, dia ni function dia. Ini lah event macam ni. Kita dah tak pakai beg plastik hitam. Abang viral, Roti John. Macam hari ni tak berniaga? Tak. Pusing-pusing. Okey, basikal saya hari ni ditaja oleh penganjur Abang JJ. Ikan hitam hijau. Ini basikal saya petang ni. Okey, baik. Yo. Okey, pelepasan pengedaran bubur lambuk. Geng-geng basikal lipat kita. Okey, jom.
ada Bubur Lambuk di KL. Kita pergi Ampang terus. Jauh boh. Agak kayu. Pendekar kita hari ni, pendekar. Pinjam punya. Pinjam Roy punya. Sport. Malu. Tapi dia tak bagi pinjam ni, dia kata mahal ni. Sulam ah. Hoi, tengok aku bawa basikal apa hari ni. Bukan mahal ni. Biasa kita kayuh KL Car Free morning So hari ni kita kayuh KL Car Free evening. Sambil membawa bubur Lambuk. Hari ni Ramadan ke-12. Mana anda punya bekalan? Takut goyang. Takut tak stable. Oh lama. Hari ni kayuh dengan Don ha. Ui, telah lama kita tak kayuh. Hampir lupa nak buka basikal. Nak pump tadi Itulah. orang Siapa yang pakai Vespa Sprint ke seangkatan, orang boleh join loko lah Kau dunia aktif dia kesana ke sini. kita Vespa kayuh. Next week kita akan buat kayuhan di Genting Sempah. 7 hari bulan. 7 hari bulan 7 hari Hari bulan ni 3. Okey, mungkin lepas video dah keluar mungkin dia dah kayuh lah. Mungkin dah kayuh. Member aku. Wah, Baiz. Oh, ada member, ada peminat, ada subscriber Teguh. Ni director fotografi drama-drama TV3. Janganlah. Ni dunia DOP dia. Baiz. Dia bagus. Woi, mantap lah. Okey, tu dia penyerahan di pertama kompleks video Hari ni jalan KL macam lengang sikit lengang Tu hati malam sikit. Tu malam sikit lah kot. Tengok Oyen ada lagi satu ni, tak bagi-bagi lagi ni. Angkat sebelah kedai. Kencur Ramadan. Ya, Abang JJ. Bubur Lambuk kau bel. Lagi 2. Lagi 2. Apa lagi? Bubur Lambuk. Habis. Kayu. Ada lagi 3. 3 lagi. 3. Suria FM. Habis. Settle. Sold out. Jom balik bang. Buka pula kita. Kejap je habis Jalan depan. Nampaknya semua bubur selesai diagihkan. Kayu tak jauh mana, setakat area sini saja, Jalan Tunku Abdul Rahman. So kita nak patah balik ke Dataran. Kita akan berbuka bersama-sama Lady King Oyen. King Oyen puasa tau hari ni. Siapa kata King Oyen tak puasa? Rasa macam tak puas Rasa macam nak bagi lagi sekali je bubur Lambuk. Dapat bagi dekat Bukit Tungku best juga kan. Sekarang ni Bukit Tungku dah tutup. Pukul 10 dah tutup. Tak boleh naik atas. Katanya geng-geng basikal buat bising kat atas tu. Betul ke? Tapi saya rasa kat atas Bukit Tungku tu Kerana cakap macam ngumpat dah pula puasa ni. Lantak lah. Masa tahun 2021 saya ada join program macam ni. Tapi itu under Kayu and Picnic. So macam ni kita bagi edar-edar makanan sampai bulan puasa 2021. Okay, semua dah selesai. Dah boleh minum. Okey, settle. Terima kasih semua. Jom kita berbuka dekat Bukit Tungku. Kilometer dia sikit sangat. Tak asyik. Tak cer. Dalam pukul 6. Cantik cuaca petang ni. Kalau tadi pukul 4 weh seksa tu. Tahu tak apa. Tekak dah macam ni tak boleh Sekarang ni cuaca cantik. Kita boleh pergi ke Mayor Hill. Let's go. Ramai Okey, selesai lah program edaran bubur Lambuk kita hari ni. Basikal saya hari ni disponsor oleh Penganjur. Apa JJ? Ya. Okey, dah. Tipat. Tengok
Bila lipat basikal orang, kena Hati-hati. Kena hati-hati dan bos sopan santun. Nampaknya kekonya. Thank you Abang JJ. Brompton Best. Cantik bangunan sama sekarang ni. Siapa yang belum masuk lagi, masuk lah. Cantik. Oyen. Bila perempuan Macam biasa mendapat ramai menghiburkan ramai, alhamdulillah kan. Keberadaan KON di sini dapat menggembirakan orang ramai. Terima kasih. Carita pun sampai. Saya sampai tadi lagi, saya duduk no. Sebab janji zero kan, 0 kilometer. Lepas tu pergi buat sini. Macam mana kita nak jumpa ramai-ramai ni? Tak apa. Kehadiran Kak Rita pun dah cukup menggembirakan kita semua. Kak Rita, malam sambung kayu, okey? Okey. Kita ambil gambar ramai-ramai dulu. Belakang ni satu. Okey. Kita ambil gambar ramai-ramai. Satu grup. Buat kenangan-kenangan. Ini dia sebahagian geng-geng loko. Sebahagian daripada geng-geng KBL. Abang Mail kata kami budak loko. KBL kami budak loko. Seorang je, satu nak. Saya je. Saya KPL, kami budak loko. Macam inilah suasana berbuka di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Wah, latar belakangkan bangunan baru dicat balik macam ni memang lawa lah. Abang Nasir sampai semata nak tengok Hijaz buat persembahan tau. Saya peminat stay Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kenyang. Alhamdulillah. Baru penat dah pakai basikal bagi berlambu. Alhamdulillah selesai berbuka. Sesi membungkus makanan. Tu dia. Camping. Tu dia. Brompton, mari. Don buat apa tu Don? Lelang ke?